Hai. Jerawat. So basically ni video unboxing dan menghias hadiah untuk Atira. So basically ni atas hadiah atas nama untuk Alia, Ashu dan Dida. So buat video ni saja je nak post kat YouTube. So kita buat itu satu. So basically sebab aku buat kat atas. Jadi ada dalam orang tak reti nak hias sama. Untuk fikir. So pakai topik kejap sebab insecure dengan muka sendiri. Lantak So kita akan unboxing satu persatu dan kita akan tengok lah macam mana aku hias hadiah. Basically biasa je sebab aku tak reti. Hadiah pertama, basically hadiah ni yang sekarang ni semuanya Ida yang beli. So aku tak tahu macam buka sebab Alia cakap tak apa, kita buka dulu. No Alia buka dulu. Dan pertama Atira, kau kena tengok benda ni Atira. Kau kena terharu. Basically hari ni berapa antara sekejap tak ingat, 20 November. Sabar sekejap, aku nak naik. Okay dah. So benda pertama ni first time Ida order, pasti dia tak buka. Aku kumpul. Benda pertama is what? I don't know. Weh, sumpah insecure. Weh, kenapa macam ni je siap? I thought it's gonna be dalam box. Dia kena scam. Pertama adalah Poki. Satu lagi Papero. Papero Israel kan, tak tahu, tak sure. Ida beli. Weh, sumpah Ida beli dalam kotak. Weh, patutlah kena check bila sampai kan. Misal aku tak buka. Aku takut sebab benda ni Ida letak dekat tepi tangga kat bawah. So Ida takut macam bersemut dah basically. Tapi it's okay sebab bila kot. Sebab ada lagi beberapa hadiah yang kita akan masuk. Weh, sumpah stres gila. Tapi tak apalah, boleh lah ni. Sebab box kita kecil je. Okay, hadiah pertama sebab Alia cakap Atira suka makanan instead of barang. So kita belilah barang. Sedikit kecewa. Ni pertama. Tak, sini dulu. Dia nampak sikit. Nombor 2 is, ni barang kedua yang sampai. Semua datang dalam minggu yang sama. Saya buka. Nombor 2 ni saya sedikit happy sebab saya beli dengan harga yang murah. Apa dia? Is ramen. Biar Atira, walaupun aku pernah cakap kat kau jangan makan ramen sebab tak elok, tapi aku rasa ramen adalah hadiah paling bagus untuk kita bagi waktu beli orang. Jadi cheat day untuk kau makan ramen. Is ramen. Aku harus tergugat tau sebab aku tengok ramen sikit pada beli tu. Tapi aku tak nak bentuk dia sendiri. So is ramen. Dia orang murah lagi. So kita nak beli ramen 3 aku beli. Lepas tu ni biasa je basically. Just nak bagi nampak macam okay, kena ada makanan, mesti kena ada minuman. Apa benda? Tinggal boleh teka lah. Sekejap, Poki ni aku geram je lah. Scam. Dia tunjuk gambar lain tau. Macam mana? Weh, hari ni hari Khamis. Besok Jumaat aku buat nilai. Lusa maaf memanggil. Okay, so the last one is bukan the last one, third one is banyak menu tu.
Atira suka. Aku terfikir nak beli macam air tea gitu, tapi mesti tak sesuai tau. Sebab makanan-makanan ni of course lah ramai sesuai dengan ni. And then some sugars. So basically setakat ni 3 ni je lah. 3 ni je. Ada lagi 2. Tapi 2 tu disebabkan shrimp ni, jadi agak tertunda. Okay. Video ni aku akan post lepas 2 barang tu Atira akan dapat. Jadi barang tu adalah so basically barang-barang 3 ni aku akan letak dalam kotak yang aku beli semalam dekat kedai warna pink. I got it dengan harga yang sangat murah. So let's buka, masukkan. Video ni nampak macam pendek dia, tapi agak panjang ni nanti sebab kita akan masukkan sekali dengan video 2 orang masuk Allah tu. Aduh. Video ni tujuannya apa? Tujuannya buat tisu punya benda. Kita dah berjaya buat satu video YouTube kan. Waktu lihat ada sebab waktu ada tu mengejut. So kita terfikir, why not kita buat satu untuk Atira. Ya, agak sedikit kotor sikit depan ni, tapi lu kenapa dah kotor geram lah aku. Rasa aku nak letak something. Sorry lah kotor sikit tu, tapi aku rasa dah cantik dah warna pink. Tapi dia kotor sikit lah, tak perasan. Sorry lah maaf lah aku nak buat bubble wrap ni lah. Bukan bubble wrap. Gitu. Aku kita jadi kita kena buat ini nampak looks cool. Okay, akan potong ini apa lagi nampak cantik. Apa saya pakai jahit ni, kita akan potong. Where is the sikit tak berantakan ni. Kira sorry buruk. Sumpah buruk. Dia paper tu airfoil. Comel. Video ni akan banyak silent. Aku cuba edit. Tengok lah macam ni. Tu dah dia. Letak. Macam ni. Bubble wrap dulu ke? Bubble wrap ni aku buat sebab tak nak bagi something right. I forgot. There is one more. Itu last. Itu hadiah paling aku rasa it's a cute. Tak tahu lah. Aku rasa worth untuk beli benda tu. Sebab yang beli tu yang cara untuk beli benda tu adalah saya dan 2 orang hamba Allah tu. Kira orang ni semua nak Atira. Mana ada apa style-style orang yang tak reti memilih dia hidup. Agak lambat sebenarnya. Dia sebenarnya nak buat video ni pagi tadi, tapi asyik terlalu banyak benda. Dan family aku ni rupanya dia balik. Jadi susah kecil tu. Tak tahulah kenapa aku tak bubble wrap. Kau lah comel like this. You see that? Nak bagi dia nampak cantik sekejap. Aku kena duduk sikit dekat pinggir. Macam ni kot. Aku nak bagi nampak macam glitters. Tak. Boleh terima lah ni. Ni got this. Busuk siap benda ni. Kalau dengar macam bunyi family dah dengar cakap tu maaf lah. Okay, kita potong dulu.
cakap di akhir video. Okay dah. Dia satu. Saya nak potong. Bubble wrap ni is necessary ke tak sebenarnya? Aku suka juga. Tak payah pun bubble wrap ni. Okay, masuk dulu. Bismillah. Mama ikut lah. Ni badai. Ketat je. Okay. It's gonna be macam ni lah bentuk ni. Dia nampak cantik lah. Aku tak muat. So the first one is ramen. Wah, sama warna pink. Aku tak tahu tak suka warna pink, tapi kotak ni je warna. Dia ada warna putih, hitam, pink. Aku tak rasa dah ramen untuk benda sebagainya. Mana muka aku yang cantik? Weh, sorry dulu, sumpah jerawat. Aku tak nak masuk bumbu. Okay, satu. Oh, macam tak muat je. Takut. Ada dua. Dua. Tiga. Saya tutup. Takut. Lepas. Aku nampak. Aku nak tunjuk tapi. Dia betul-betul satu parah dengan ni. Nampak je kan? Second one is ni aku rasa aku tak atas. Geram je aku. Mana hati? Ish, tak nak ni. Aku air dulu lah. Terus dia. Sebenarnya boleh dibeli secara face to face, tapi sebabkan tak ada transport, jadi agak effort tu penting tak ada transport kita beli online. Tak boleh beli online kan? Kita beli buka online. Dulu method je kan, dulu ni nak beli kacik tu. Suara aku dengar ke tak sebenarnya? Aku takut video ni full storage. Wah, sekejap air. Wah. Aku beli coklat tak Akira? I know you like coklat. Okay. Biar aku rasa cakap muat tu. Muat tapi muat macam muat empat je. Weh, dah full. Tak apa. Aku tak ada idea kan. Weh, sumpah pelik. Dia ibarat macam dia muat tapi ini geram-geram aku lah. Dia macam something kosong tau kat sini. Berat ni. Berat ni. Kira ni bukan kasut. Berat dia kau jangan kasut. Ada kosong kat atas tu. So aku kena pukul something. Part aku order 4, aku assume dia akan jadi kotak. Sebelum kotak aku nak buat bentuk love. Love tu. Sumpah aku marah dengan benda ni. Ni aku tengok review. Aku tengok dah review. Kalau pecah macam mana? Buruk. It's okay. Don't be panic guys. Should I break? Kecil sangat lah kotak ni. Patut aku letak dalam kotak ni. Besar sangat. Tapi kita kena ada effort tu lah. Yang tak apa je tu. Tak tahu.
Lah aku tak macam tu kan. Ibu kat situ. Tidak sampai lagi. Tapi aku tak kata-kata kat sini. Jom kita buat. Kita stamp satu nanti yang boleh encourage hati lah. Tapi aku terpaksa punya ni je lah. Kumon tak ada kotak. Lepas tu aku paling cepat aku tak ada beli tak. Buat benda ni nak kena bagi. Suppose to be kita orang akan cara nak bagi hari graduate. Tapi tak tahu Allah kan macam mana hari kejadian. Sama ada kita orang bagi before naik bas, lepas naik bas, waktu beratur dalam day 1, ataupun lepas konvo, ataupun Alia yang bagi waktu naik cuti kuliah midterm tu. Tapi disebabkan oleh hopefully dapat bagi waktu solat. Waktu solat kan pergi solat kan, dia nak pergi solat tu kan. Aku nak bagilah. Aduh, main kaki sakit je kan. Sakit lah. So what kind of words? Buat surat aku dalam ni lah. Rumah mana pen? Pen aku hilang tu. Tak cakap aku tak belajar ni. Boleh. Mana? Cuba. Aku buat wish kat lagu Jom. Kepada Atira. Goyang pula. Dah guna perkataan maaf, dia hit dah. Dia lain sikit. Saru. Minit dah tu. Berapa minit? Masa aku mesti buruk tau. Macam biasa. So basically sekarang ni Alia dengan Shu orang tak bagi lagi tau. Orang punya apa nama? Orang punya ayat sebagai ayat orang lah. So Ida lah seperti kena tolong orang tuliskan orang punya. So aku akan letak dekat sini. Alia ingat Shu agak busy. So Alia ada kenduri Allah pun. Okay. Aku akan letak sini. Macam pelik je kan macam ni. Tulis something dah kat atas. Buat dia. Boleh lah tu. Sumpah aku tak bikin ni. Ini Shu punya. So Shu punya ni kita akan buat secepat. Sebab storage aku dah agak full je. Cuma
baju dulu. Tak sini. Nanti senang aku nak tulis diorang punya surat. So basically untuk first hadiah siap. Bergegar tak terus. Aduh. I see. Terus macam kena ikat buat ni. Ni belum final look dah. Nanti final look dah update. Okay. The second one is ni kotaknya. Hadiahnya apa? Tak tahu hadiah aku tak. Kalau aku biasa-biasa lah. So I just taken is we bought you bunga. It's a bunga weh. It's a bunga. Nampak tak? It's a bunga. You see that? It's a bunga. Ni lebih mahal lah. Mahal pun. It's a bunga. Tapi kita lah ada sebab tak kenapa kita beli ni instead of yang fresh punya. Okay, sebabkan oleh kekangan waktu. Jadi kalau nak beli yang fresh punya tak tahan, and then susah nak cari kedai yang fresh. Satu lagi siapa nak ambil macam tu. Sebab kita graduate pun petang, so bersiap selalunya dah pagi tu dah bersiap macam tu. Jadi ni cadangan kalau nak bagi waktu graduate lah. Jadi kita cadang dekat duit demo dulu. Beli yang macam ni saja. Tak tahu lah tidak suka ke tak. Tapi yang patut yang Ida bangga lah membeli benda ni untuk Akira is sebab Ida buka is lembut. The colour Akira cakap Akira suka warna biru, kuning dan putih. Jadi saya nampak benda ni. By the way dia ada ni comel. Tapi aku tak tahu kenapa benda dia agak menyemak. Sebab dia terlalu mengikut. Tapi okey lah. Walaupun bukan bunga hidup, at least Atira ada bunga kan hari graduate. Ni lah bunga pertama kau. Nanti satu hari nanti doa lah dia boleh bagi bunga betul yang besar. Maksudnya dia bagi sekali dengan LED. Tapi aku rasa LED ni agak tak besar nak buat ni. Jadi instead of dekat sini aku rasa kena buka dalam toko. So dia macam ni lah bentuknya nanti. Dia macam ni. Tapi aku rasa cantik je pun lampu kat kita try. Aku buat excited kan ni. Banyak dia sampah. Dia agak mengungsikan. Finally daripada menyusahkan hidup aku tak tahu macam mana dia buat basically. Mungkin bunga ni dia kena keluarkan dulu. Dia akan delete lah kot kan macam tu. Dia terti dulu macam tu. Buat tak ni kalau Alia buat lagi tak lagi ni. Cakap dalam hati dia. Okay, aku tu je. Ini tak tim ni kan. Aku nak cuba. Ini. Where you? Lepas tu basically dia tak dalam ni. Okay. Aku try tutup lampu. Sabar. Aduh.
macam tu lah. Macam tu. Macam tu. So basically nanti waktu kita nak bagi kat Akira, tak ada lah aku nyalakan apa ni. Dah pagi. Aku bagi macam ni lah. Aku ngalir dengan Syu. Kita nak bagi kat kau. Tidak lah. Hadiah. Hadiah apa? Hadiah pedih dengan hadiah graduate. Mesti boleh dua-dua. So begitulah ceritanya. Dah bagi Syu, dah bagi ayat untuk kita tulis. So sikit dia akan tulis, tapi dia tak akan tunjuk dalam video lah. Sebab untuk tunggu dia punya lagi. Tinggal lepas tulis dia akan terus letak dalam kotak.